melindungi komunis. Bila anggota komunis nak masuk ke hutan dan tersempak dengan pasukan keselamatan, dia akan melindungi. Dia pasukan keselamatan tak nampak rombongan komunis ini. Selepas komunis ni lepas, baru orang nampak, orang tahu kata, oh tadi komunis lalu. Assalamualaikum. Cerita sejarah zaman dahulu di tahun 60-an, kawasan Baling. Saya pun dapat berita dan dengar cerita sendiri daripada orang yang bercerita. Di Baling ada seorang yang aktif dalam Parti Komunis Melayu yang dikenali dengan nama Haji Bima. Beliau adalah seorang peniaga di Pekan Baling. Setelah terlibat dengan komunis dan memasuki hutan rimba untuk memerangi tentera Malaysia. Dan setiap hari Jumaat beliau akan keluar solat Jumaat di Masjid Cross. Dulu ni dikenal Cross, sekarang ni Pekanbaring Hulu. Tapi setelah selesai Jumaat, bila dia masuk ke hutan, baru orang mengenali dia, kata Haji Bima. Nah, itulah sejarah Haji Bima yang saya dapat daripada cerita orang dulu-dulu. Dan masa tu saya berumur belasan tahun di Bali. Haji Bima juga daripada maklumat yang terima, dia ni seorang yang kebal. Tikam dengan besi ataupun tembak dengan senjata api tidak masuk, tak menembusi kulit dia. Dia ada ilmu kebal. Dan tujuan dia patutnya ilmu kebal ni guna untuk kebaikan, untuk melindungi umat Islam Melayu. Ni dia melindungi komunis. Bila anggota komunis nak masuk ke hutan dan tersempak dengan pasukan keselamatan, dia akan melindungi. Dia pasukan keselamatan tak nampak rombongan komunis ini. Selepas komunis ni lepas, baru orang nampak, orang tahu kata, oh tadi komunis lalu. Jadi masa tu Haji Bima buat ilmu lindung, tak nampak. Itulah kelebihan Haji Bima. Selanjutnya berita mengenai Haji Bima ni adalah seorang yang berilmu. Dan daripada cerita orang dulu juga, bila dia goreng bihun dalam kawah, dia tidak menggunakan senduk. Dia gunakan senduk tangan dia sendiri sebagai senduk. Tangan dia tahan panas dan tidak melecur. Haji Bima ni juga, dia dengan orang kampung semua baik. Orang mengenali dia seorang ahli perniagaan kedai makan. Tapi sejak bila dia terlibat dengan komunis Melayu masuk dalam hutan ni, tak dapat berita lah. Tapi apabila dia keluar di Masjid Cross ataupun Pekanbaring Hulu sekarang ni, dia solat Jumaat di Masjid Cross. Selepas solat Jumaat, bila dia keluar dari masjid dan masuk ke hutan, barulah orang mengenali dia sebagai Haji Bima. Sebelum tu orang kenal pun orang tak sebut, tak terkeluar perkataan kata Haji Bima. Begitulah cara kehidupan dia, keluar solat Jumaat setiap hari Minggu di Masjid Cross atau Pekanbaring Hulu. Kali terakhir orang kampung jumpa dia di kawasan pokok pisang, pudu pisang, meninggal di situ akibat cirit-birit. Untuk pengajaran kita semua, ilmu yang kita tuntut, kelebihan yang ada pada kita yang Allah anugerahkan pada kita, janganlah disalahgunakan. Gunalah untuk kebaikan demi bangsa dan negara, untuk membela anak bangsa, bukannya melindungi pengganas yang telah digunakan oleh Haji Bima. Ilmu tu salah guna. Ilmu tu bagus, tapi dia salah guna untuk melindungi yang pengganas komunis. Terima kasih.